Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Jika kamu mahu memusnahkan sesebuah tamadun, musnahkan bahasanya dahulu. Maka runtuhlah pemikiran mereka dan terjajahlah jati diri mereka. Kata-kata ini bukan sekadar retorik kosong, tetapi satu amaran keras daripada pemikir ulum, Ibn Khaldun dalam mahakaryanya Muqaddimah. Yang dihormati saf kehakiman yang berpaksikan keadilan, penjaga masa yang setia dengan detiknya, serta warga dewan yang berpaksi pada ketuanan ilmu. Tampilnya saya di pentas keramat ini bukan untuk berpuisi kosong, bukan juga untuk menabur janji palsu, tetapi untuk membawa hadirin sekalian menyelami sebuah mauduk pidato yang syarat dengan falsafah, memahat tamadun melalui bahasa. Hadirin sekalian, sebelum sahur hujah dilabuhkan, mari kita bedah frasa demi frasa. Memahat tamadun bermaksud membina, mengukir dan mengasaskan sebuah peradaban manusia yang tinggi nilai lahiriah dan rohaniahnya. Melalui bahasa pula menjadi instrumen utama, bukan sekadar alat komunikasi, tetapi wadah pemikiran minda bangsa yang membentuk falsafah, etika dan hala tuju sesebuah negara. Apabila dihubungkan dengan tonggak Malaysia Madani, bahasa ialah acuan yang menyatukan 6 teras: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat menghormati, keyakinan dan ihsan. Maka hayatilah 4 fasa pemahatan tamadun yang akan saya rungkai satu persatu. Sidang Dewan yang penuh intelektual. Mauduk saya yang pertama, bahasa sebagai arkitek pemikiran tinggi yang mencorakkan daya cipta tamadun. Bahasa bukan sekadar bunyi yang keluar daripada peti suara. Ia adalah cerminan akal budi. Bagaimanakah kita mampu membina sebuah negara madani yang mempunyai daya cipta inovasi yang tinggi jika bahasa yang kita gunakan sehari-hari mengalami kemiskinan kosakata atau dicemari dengan bahasa selangga yang meruntuhkan roji akal? Dalam konteks falsafah ilmu, Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas menegaskan bahawa bahasa mencerminkan pandangan alam sesuatu bangsa. Apabila bahasa Melayu digunakan untuk membincangkan sains teknologi, falsafah tinggi dan ekonomi makro, minda bangsa kita sedang dilatih untuk berfikir secara kritis dan mampan. Tamadun Islam di Baghdad dahulu memahat kegemilangannya melalui zaman terjemahan Bait Al-Hikmah. Mereka menterjemah ilmu dunia ke dalam bahasa mereka, memperkaya minda mereka dan akhirnya memimpin dunia. Jelaslah, tanpa bahasa yang kukuh dan ilmiah, minda bangsa akan menjadi mandul dan cita-cita Malaysia Madani untuk menjadi negara maju akan tinggal fata morgana. Sidang saksi yang budiman, meniti mauduk saya yang kedua, bahasa sebagai wadah penyembuhan sosial yang menyuntik nilai ihsan dan kesejahteraan. Lihatlah dunia hari ini, mengapa masyarakat kita semakin rapuh? Mengapa polarisasi kaum masih menebal? Jawabnya kerana kita kehilangan bahasa ihsan. Kita diserang pandemik bahasa toksik dan bahasa kebencian di media sosial. Di sinilah bahasa berperanan sebagai alat memahat tamadun yang sejahtera. Mari kita renung sejenak sebuah hadis riwayat Al-Bukhari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau jika tidak boleh, hendaklah dia diam. Hadis ini bukan sekadar panduan moral individu, tetapi satu manifesto pembinaan tamadun. Apabila sesebuah bangsa memilih untuk menuturkan kata-kata yang membina, mengamalkan bahasa yang penuh hormat dan menjauhi prejudis, maka lahirlah masyarakat yang sejahtera. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan menggalas tugas berat ini.
Ia mencari jambatan psikologi yang merentasi jurang etnik, memastikan tiada kaum yang merasa terpinggir sekaligus menegakkan teras ihsan dalam Malaysia Madani. Hadirin yang berpaksikan kebenaran, mauduk saya yang ketiga, bahasa sebagai benteng kedaulatan yang membina keyakinan dan rasa hormat dunia terhadap identiti bangsa. Seringkali kita melihat ada segelintir anak bangsa yang mendewakan bahasa asing sehingga memandang sepi bahasa ibunda sendiri. Mereka menganggap berbahasa asing itu moden dan berbahasa kebangsaan itu ketinggalan zaman. Ini adalah simptom sindrom kekangan jiwa atau cultural inferiority complex. Bagaimanakah kita mahu dihormati oleh tamadun lain jika kita sendiri malu dengan acuan bahasa kita? Sastrawan negara Dr. Anwar Ridwan pernah menyatakan bahawa bahasa adalah maruah yang tidak boleh dipajak gadai. Tamadun-tamadun besar seperti Jepun, Jerman dan Perancis tidak pernah menukar bahasa rasmi mereka demi kemajuan. Mereka membina teknologi, undang-undang dan dasar negara dengan bahasa mereka sendiri. Apabila kita memartabatkan bahasa kebangsaan dengan penuh keyakinan, kita sedang menghantar isyarat kepada dunia bahawa Malaysia Madani mempunyai jati diri yang tidak goyah. Kita menghormati globalisasi, tetapi kita tidak akan membiarkan globalisasi melumatkan identiti kita. Sidang Dewan yang penuh visi. Mauduk saya keempat dan terakhir. Bahasa sebagai pemacu keadilan sistematik dan tadbir urus yang telus. Sebuah tamadun yang agung tidak dibina atas penindasan, melainkan atas keadilan. Hubungan antara bahasa dan tadbir urus amat akrab. Apabila dasar-dasar kerajaan, undang-undang negara dan instrumen ekonomi disampaikan dalam bahasa yang jelas, mudah difahami dan inklusif, jurang antara pemerintah dan rakyat dapat dirapatkan. Konsep Madani menekankan ketulusan. Jika bahasa yang digunakan dalam sektor awam berbelit-belit, dipenuhi jargon yang mengelirukan atau menggunakan bahasa asing yang tidak difahami oleh makcik di kampung atau pekebun di pedalaman, maka berlakulah ketidakadilan linguistik. Bahasa yang memahat tamadun ialah bahasa yang membebaskan, bukan yang menindas. Ia adalah bahasa yang memastikan hak setiap rakyat terbela. Maklumat disampaikan secara telus dan akuntabiliti dapat ditegakkan. Inilah paksi utama kepada kestabilan dan kemampanan sebuah negara bangsa. Konklusinya, sidang dewan sekalian, memahat tamadun melalui bahasa bukanlah kerja sehari dua. Ia bukan sekadar menukar papan tanda atau mengadakan kempen bermusim. Ia adalah tentang mengukir semula jiwa dan minda bangsa. Bahasa adalah roh tamadun. Jika roh itu mati, maka jasad negara akan mereput. Walaupun kita memiliki bangunan pencakar langit yang menggapai awan, sebagai rakyat pelajar tingkatan 6, generasi pergraduan yang bakal mencorakkan masa depan, kita tidak boleh menjadi penonton yang pasif. Kita adalah tukang pahatnya. Ingatlah pendata Zakba, bahasa menunjukkan mangsa. Apabila bahasa sesuatu bangsa itu jatuh atau menghilang, maka bangsa itu sendiri pun runtuh dan binasa. Oleh itu, marilah kita bersumpah dengan tekad madani akan kita jaga bahasa ini, akan kita gilap pemikiran ini demi memahat sebuah tamadun Malaysia yang megah di pentas dunia. Sekian sahaja pidato saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.